Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Cikgu Fendi, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pendaftaran murid tahun 1 dan PPKI di Sekolah Kebahasaan Jalan Semenyih 2. Jom ikut saya. Okey, sebaik sahaja tuan-puan sampai di Sekolah Kebahasaan Jalan Semenyih 2, tuan-puan masuk daripada pintu utama dan terus ke kita punya pondok pengawal dan semak dahulu nama anak-anak tuan dan puan sama ada di tahun 1 merah ataupun di tahun 1 biru di sini. Kemudian kita akan terus bergerak ke meja pendaftaran di depan sana. Jom ikut saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebaik sahaja tiba di kaunter pendaftaran, tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar untuk kelas biru, kelas merah dan juga kelas PPKI. Di sini, selepas tuan-tuan daftar, pastikan tuan-tuan mendapat satu tanda nama dan juga fail akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jelas? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selesai mendaftar, tuan-tuan dan puan-puan perlu membawa anak tuan-tuan dan puan-puan ke dataran Anggun Bestari dan kemudian meletakkan anak tuan-tuan dan puan-puan mengikut kelas merah, kelas biru dan juga selepas ini kelas PPKI di bangunan PPKI. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selesai meletakkan anak tuan-tuan dan puan-puan mengikut kelas merah, kelas biru dan murid PPKI di bangunan PPKI, tuan-tuan dan puan-puan diminta dengan senang hati untuk masuk ke ruang Naquib Al-Atas. Di sini, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan taklimat oleh para pentadbir. Selesai mendengar taklimat, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke meja pendaftaran dan berjumpa dengan guru kelas biru, guru kelas merah dan juga guru kelas pendidikan khas untuk membuat semakan fail dan bayaran sebanyak RM84 secara tunai. Semasa tuan-tuan dan puan-puan mendengarkan taklimat, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan kami bawa ke pusat Kuala Baris Guru. Jom ikut saya. Okey, di sinilah anak tuan-tuan dan puan-puan akan menjalani saringan diagnostik tahun 1. Kemudian, selepas selesai saringan tersebut, di sinilah tempat tuan-tuan dan puan-puan perlu mengambil anak tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa mereka pulang ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Harap semua faham ya. Terima kasih. Okey, untuk murid-murid berkeperluan khas, mereka akan dibawa ke Dewan Pendidikan Khas. Jom ikut saya. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, bagi murid berkeperluan pendidikan khas, di sinilah ruang interaktif yang mana anak tuan-tuan dan puan-puan akan ditempatkan sini untuk beberapa aktiviti bersama mereka. Itu sahaja, terima kasih.